Pertama kali pakcik nak tutup, buka pandai nak tutup ni tak tahu sangat. Tapi kita cuba bersama pakcik Atik. Lepas tu pakcik siapkan kain buruk, kita nak lap-lap kat bawah. Mana tahu ada abuk-abuk ke kan. Jadi ini dia punya zip kat sini lah. Kalau kita nak buka, kita nak buang yang ni, kita boleh lah. Okey, boleh daripada kali. So ini pun pakcik akan tarik lah. Kita akan buka. Okay. Oh, masuk. Jadi kita tiba-tiba dululah kan. Jadi kita mana ni hati. Pakcik ni sebenarnya tidaklah tahu tapi cubalah belajar ya. Buang abuk-abuk gitu. So macam ni. So tebal ya, agak tebal juga. Tebal dia punya ni. Nampak je tepi. Okey. Itu. So kita akan lipat ke dalam ya. Dia asing Tak tahu dah kita. Nak rasa kalau asing susah juga nanti. Tak payah asing lah. Biar lekat. Senang kalau lekat. Kita boleh buka. So ini kita kena keluarkan je lah. Keluarkan dia macam tu. Rangkakan dia tu. Buka macam tu. Okey tak? Jadi sabun letak satu tempat. Macam sini. Buka dia punya ni. Klip dia ni kita buka macam ni je. Ni Ni kan ada klip ni. Just kita buat macam ni je. Macam ni je. Lepas tu kat sana pun kita buat juga. So yang ni tugas kain buruk ni tak lap lah, mana tahu ada tai burung ke apa kan. Boleh cantik. Okey. Yang ni yang mengambil video ni Fendi namanya. Okey macam ni je. Nampak macam ni. Senang je. Nampak dah tarik. Outer layer dia. Atas baju dia. Kita senang buka. Lepas tu yang ini kita lock. Buka tarik lock dia. Settle. Okey jom tarik. Kita tarik. Macam ni. So ini dia punya rangka dia lah. Ini kita boleh ni. Ini akan balut daripada Okey. So apa-apa pun Pakcik nak tunjuk yang ini. Ini pula. So dalam tu kita dah bersihkan, kita dah tutup elok. Ventilation nampak. 2 layer. So ini kita lock. Kita buka dulu yang ini. Untuk korang kan. Buka dia tu. Buka dah semua. Ini dah buka. Itu semua buka. Okey. So senang saja kita tarik macam ni. Nampak dah. Macam ni. Kita tak payah tarik sebab yang ini memang dia sekali situ. Kita tekan je ni ke sini. Lagi yang ni kita tarik dulu. Wah, Fendi tolong. Okey, nanti kita masukkan macam ni. Nampak? Nampak tak macam tu? Senang je. So kita yang ni kita tarik. Pakcik first time ni tapi pakcik rasa tarik. mudah je kan? Jadi tak tarik lah. Tak payah. Oh tak tarik. Bukan. Okey. Sebab Belajar. Proses belajar. Maaf saya, ini tak ada suntingan. Terus. Oh tak payah tarik macam tu. So kita lipat dengan Dia lipat. Okey. So maksudnya Buat sambil buat. sambil buat jom. Macam tu. Kecilkan terus. Tekan oren ni. Kecilkan. Ni sampai atas. Buat betul-betul. Okey, buat betul. Sampai atas. Okey. Ini macam mana tak boleh buka? Boleh. Oh, macam ni. Yes. Tolak saja. Inilah dia kehebatan auto Lepas tu ni nak lipat ni pun kita tahu. Jap. Okey. Kita sebenarnya first time tau. Jadi kita tak tahu lagi. Tapi tengok keadaan. Tadi pakcik buka. Sebenarnya tak perlu buka. Macam ni kan tak perlu buka macam ni. Benda ni. Ni terbalikkan. Tengok ni. Oh, tengok. Tunjuk. Ni lipat. Tarik ke atas. Oh. Macam ni. Lipat macam tu. Okey, tengok ni. Ni paling simple. Ni. Tarik sub. Dia macam payung. Okey. Pakcik nak buat jugalah. Korang tengok macam ni. Macam ni tarik. Dia
Kepak kan macam mengepakkan kaki kita. Wah, macam tu je. Alright. Lepas tu letak dalam. Lepas tu letak dalam. Lepas tu Oh, terus dia- naik ke atas. Yes. Dah. Tolong buat kerja. Oh, Ha. Allah tu. Aku pula nak kena Buatlah, tolong. sabar. Yelah, sabarlah kedai pun nak betulkan seluar atas londe ni. Okey. Dah macam settle. tu. Oh, settle. Lepas tu baringkan. Baringkan. Baringkan dulu. Okey, baringkan dia. Oh, tali dia. Siap. Oh, ni tali. Okey, tu ambil outer layer tu. Okey. Tali dia ada satu je. Satu. Ya, ambil. Dengan kita punya pendi-pendi. Kali tolong. Okey. Alright. Burung tu je. Minta dulu ni. Itu pentingnya ada kain pelit. Kain buruk. Bird shit. Yes. Jadi macam pakciknya yang tak berapa nak kerja ni, kutip ni kita punya ni. Ni, jom. Pack. Kita punya ni. Tu. Pakcik tu dia banyak sangat momen dia. Jangan nak mengecam orang. Letak macam ni. Okey, so gulung dia. Ngam-ngam. Imis. Beg dia. Beg dia ada dekat kereta. Sebenarnya easy je, bukan susah sangat tu. Ada dua kan? Ikat. Senang gila weh nak lipat dia. Tiga lagi. Tak payah nak tutup batang. Kena beli ni kemah gini ni. Oh. Ada satu je? Semestinya LMT. Oh, Sabar tengah. Okey, alright. Dah. Mana lagi satu? Oh, satu lagi. Sekejap, aku ambil dia punya tu. Kotak dia.